Nama aku Nina Suraya. Aku juga seorang yang percaya pada cinta. Aku nak buat cerita yang pure love story yang boleh relate dengan aku. Zack, bisa saya tak? So much. Dalam hati I cuma ada you. Habis tu, Nina Melampau betul lah diorang ni. Kenapa? Komen netizen pula. Semua orang rasa I ni tak betul. Nina je kot yang rasa macam tu. Memang satu kelas tu cerita pasal kakak. Macam mana aku nak cari lelaki yang berkualiti untuk aku jadikan inspirasi dalam watak yang aku nak tulis? Kau nak lelaki yang penyayang, caring, soft spoken. Kenapa ya? Tak nak kalah kan list kau ni? Lagipun, kalau lelaki yang macam aku tulis dalam list tu betul-betul wujud, mesti dah lama dah ada muncul depan mata aku.